Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, sentiasa kita bersyukur kehadiran Allah Ta'ala kerana Allah masih mengurniakan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, jemaah yang dikasihi lagi dirahmati Allah, insya-Allah pada hari ini kita dapat lagi meneruskan kuliah tafsir dan tadabbur Al-Quranul Karim, surah Muhammad, surah yang ke-47. InsyaAllah hari ini kita sambung ayat yang terakhir, iaitulah ayat yang ke-38, dan nanti insyaAllah kita akan sambung kepada surah yang berikutnya, iaitulah surah Al-Fath. Baik, Allah Ta'ala berfirman dalam surah Muhammad ayat 38, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah. فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. Yang bermaksud, ingatlah, kamu ini adalah orang-orang yang bertabiat demikian. Kamu diseru supaya menderma dan membelanjakan sedikit dari harta benda kamu pada jalan Allah. Maka ada di antara kamu yang berlaku bakhil. Padahal sesiapa yang berlaku bakhil, maka sesungguhnya ia hanyalah berlaku bakhil kepada dirinya sendiri. Dan ingatlah, Allah Ta'ala Maha Kaya, tidak berhajat kepada sesuatu pun. Sedang kamu semua orang-orang miskin yang sentiasa berhajat kepadanya dalam segala hal. Dan jika kamu berpaling daripada beriman, bertakwa dan berderma, ia akan menggantikan kamu dengan kaum yang lain. Setelah itu mereka tidak akan berkeadaan seperti kamu. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Ayat 38 surah Muhammad ni masih berkait rapat dengan ayat sebelum ni, iaitulah ayat 37, yang mana Allah Ta'ala berfirman, Iyas'alkumuha fayuhfikum tabakhalu wa yukhrij adghanakum. Yang mana Allah menyatakan antara tabiat manusia itu ialah bersifat bakhil, kedekut. Walaupun sebenarnya harta yang dimiliki oleh manusia milik Allah, yang Allah beri kepada mereka, tetapi ketika mana Allah Ta'ala meminta sebahagian apa yang Allah rezekikan kepada mereka, mereka sukar untuk memberi, mereka bakhil. Dan itulah tabiat manusia. Kerana dalam ayat yang lain Allah Ta'ala mengatakan, wa innahu lihubbil khairi lasyadid wa tuhibbunal mala hubban jamma. Antara punca manusia ni
makhluk yang amat kedekut, bakhil, hatta kepada Allah Ta'ala yang memberi harta tu kepada mereka bakhil kerana sifat manusia yang teramat cinta dengan harta. Wa tuhibbuna al-mala hubban jamma wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Sangat melampau cinta manusia terhadap harta. Akhirnya muncullah tabiat bakhil, tidak mahu memberi. Hatta kepada pemilik harta sekalipun dia sukar untuk memberi. Begitulah kebakhilan yang ada pada manusia. Maka pada ayat 37 sebelum ni Allah mengatakan, iyas'alkumuha, jika Tuhan meminta kepada kamu harta benda kamu serta mendesak kamu memberikannya, tabakhalu, nescaya kamu akan berlaku bakhil, kedekut, wa yukhrij adghanakum, dan kebakhilan itu melahirkan kemarahan dan kebencian kamu. Maka pada ayat 38 ni kata Allah, ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah. Ingatlah, kamu ini adalah orang-orang yang bertabiat demikian, iaitulah bertabiat bakhil, kedekut. Kamu diseru supaya menderma dan membelanjakan sedikit dari harta benda kamu pada jalan Allah Ta'ala. Annakum, bahawa kamu wahai manusia, tud'auna litunfiqu fi sabilillah, diseru untuk menginfakkan sebahagian harta kamu di jalan Allah. Ala hadzal wajh, ya, dengan cara ini, iaitulah menginfakkan ataupun mendermakan harta benda di jalan Allah Ta'ala, alladhi fihi maslahatukum ad-diniyah wa dunyawiyah, yang mana dalam mendermakan harta di jalan Allah Ta'ala ni terdapat kemaslahatan bagi kamu. Jadi ketika mana kita mendermakan sebahagian harta kita di jalan Allah, ia akan mendatangkan kemaslahatan bagi kita dan dijauhkan daripada segala bentuk kemudaratan. Dalam bab ni, ramai manusia salah sangka. Dia ingat kalau dia mendermakan harta dia akan mendatangkan mudarat bagi dia, akan mendatangkan bahaya bagi dia. Tapi kata Allah, tak. Fihi maslahatukum. Menderma di jalan Allah Ta'ala tu terdapat kemaslahatan bagi kita, ad-diniyah wa dunyawiyah, sama ada kemaslahatan agama kita dan kemaslahatan dunia kita. Ya. Kemudian Allah Ta'ala sebut, faminkum man yabkhal, maka sebahagian daripada kamu ada orang yang kedekut, bin nafaqati fi sabilillah, untuk menginfakkan, mendermakan, membelanjakan sebahagian harta di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu sifat yang buruk yang mana Nabi SAW sampai meminta perlindungan kepada Allah daripada sifat buruk ni, ialah sifat bakhil. Maka ada salah satu doa yang juga sering kita baca doa ni, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajazi wal kasal
wa'udzu bika minal jubni wal bukhl. Berlindung kepada Allah daripada sifat al-bukhl, sifat kedekut. Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Sesiapa yang dapat membebaskan diri dia daripada syuhha nafsih, rasa daripada kedekut yang berasal daripada diri dia sendiri, maka merekalah orang-orang yang beruntung. Ya. So, ketika mana diseru untuk menginfakkan, mendermakan sebahagian harta mereka di jalan Allah, untuk menolong agama Allah, untuk membela agama Allah, dan untuk mengalahkan musuh-musuh Allah, faminkum may yabkhal, maka sebahagian daripada kamu kedekut. Terutama mereka orang-orang munafik pada masa dahulu, iaitulah orang-orang yang pada zahirnya seolah-olah mereka beriman, tetapi hakikatnya mereka tidaklah beriman. Ya. Mereka antara golongan yang paling sukar untuk berinfak, menderma di jalan Allah Ta'ala. Sebaliknya, orang-orang yang beriman kepada Allah, yang sungguh-sungguh beriman kepada Allah, merekalah orang-orang yang mahu mendermakan sebahagian harta mereka untuk digunakan di jalan Allah, memperjuangkan agama Allah dan kepentingan-kepentingan lainnya. Maka dalam hadis Nabi SAW sebut, as-salatu nurun was-sadaqatu burhanun. Salat itu adalah cahaya, was-sadaqatu burhanun, manakala sedekah ia adalah burhan, ia adalah bukti keimanan. Saya berulang kali sebut bahawasanya membuktikan iman dengan salat, ramai yang lulus. Membuktikan iman dengan membaca Quran, ramai yang lulus. Membuktikan iman dengan pergi ke surau, mengikuti kuliah agama, ramai yang lulus. Tetapi membuktikan iman dengan berderma, berinfak, bersedekah di jalan Allah Ta'ala, ramai yang tak lulus. Kenapa? Kerana untuk sembahyang dia tak perlu mengorbankan sesuatu yang dicintai. Untuk berzikir tak perlu dia mengorbankan sesuatu yang sangat dia cintai. Untuk pergi ke surau mengikuti kuliah agama, dia tak perlu mengorbankan sesuatu yang sangat dia cintai. Tetapi ketika mana dia hendak berinfak, menderma, bersedekah, dia mesti mengorbankan sesuatu yang paling dia cinta, iaitulah harta. Dan dalam bab ini, yang lulus hanya mereka yang sungguh-sungguh beriman kepada Allah. Adapun manusia yang lemah iman atau imannya hanya berpura-pura sahaja, pasti tidak akan lulus. Ya. Baik. Kemudian Allah Ta'ala sebut, wa man yabkhal fa innama yabkhalu an nafsih. Kata Allah Ta'ala, sesiapa yang berlaku bakhil, maka sesungguhnya hanyalah berlaku bakhil kepada dirinya sendiri. Wa man yabkhal, sesiapa yang bakhil, kedekut, dia tak mahu mendermakan sebagian harta yang telah Allah Ta'ala kurniakan kepada dia, maka sebenarnya dia hanya bakhil terhadap diri dia sendiri. Kenapa Allah Ta'ala kata demikian? Kerana ketika mana kita menderma, manfaat daripada menderma itu sebenarnya untuk kita. Walaupun pada zahirnya kita tengok ni ada duit, kita bagi kepada orang lain, pada zahirnya kita beri kepada orang lain, sebenarnya hakikatnya kita sedang memberi terhadap diri kita sendiri.
pada saat kita beri harta kita tu kepada orang lain, pada saat itu juga sebenarnya kita tengah memberi kepada diri kita dalam bentuk yang lain, bahkan yang lebih berharga daripada apa yang kita bagi kepada orang lain. Kita bagi misalnya kepada orang lain 100-200 ringgit. Ya. Saat kita bagi 100-200 ringgit itu kepada orang lain, pada saat itu juga sebenarnya kita tengah memberi kepada diri kita yang melebihi daripada nilai 100-200 ringgit tadi. Itulah kenapa Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, Mathalul ladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Bahawasanya orang-orang yang mendermakan harta dia di jalan Allah seumpama satu biji tumbuh, ya, bercabang, ada 100, ada 7 cabang, setiap sabar satu cabang menghasilkan buah 100, satu menjadi 700 kali ganda. Maka sesiapa yang kedekut, sebenarnya dia bukan kedekut kepada Allah, bukan kedekut kepada orang beriman, tapi kedekut terhadap diri dia sendiri. Kerana ketika mana kita memberi, berinfak, bersedekah di jalan Allah, hakikatnya kita sedang memberi untuk diri kita. Dan itulah pemberian kita yang akan kekal menjadi milik kita. Kalau kita ada duit, kemudian duit itu kita gunakan membeli makanan, zahirnya memang untuk diri kita, kita makan, kita nikmati. Tetapi yang kita beri untuk diri kita dalam bentuk makanan tu, kita makan, kita kunyah, kita telan, nanti kita akan buang. Dia tak kekal menjadi milik kita. Tetapi apa yang kita beri kepada diri kita dengan cara kita berinfak di jalan Allah, kita dermakan di jalan Allah, kita wakafkan di jalan Allah, pemberian dengan cara macam tu, ya, sebenarnya kita tengah memberi kepada diri kita untuk kita miliki buat selama-lamanya. Kalau kita beli, kita gunakan duit kita untuk membeli makanan dan pakaian, dia hanya sekejap kita miliki. Makanan akan jadi sampah, kita akan buang, akan jadi kotoran. Pakaian juga akan buruk dan juga kita akan buang. Tetapi kalau harta kita tu kita dermakan di jalan Allah, maka samalah kita memberi kepada diri kita dengan nilai yang lebih daripada apa yang kita berikan tadi, dan itu akan menjadi milik kita buat selama-lamanya. Maka disebut dalam hadis Nabi SAW, yaqulu ibnu Adam mali mali mali. Manusia suka berkata hartaku, hartaku, hartaku. Padahal sebenarnya tak ada yang menjadi harta dia kecuali apa yang dia makan, apa yang dia pakai dan apa yang dia sedekah. Tapi apa yang dia makan akan jadi kotoran, apa yang dia pakai akan buruk juga, akan dia buang. Tetapi apa yang dia sedekahkan, apa yang dia infakkan, apa yang dia dermakan, itulah yang akan kekal menjadi milik dia. Jadi tidak ada sesiapa yang dirugikan dengan sifat kedekut kecuali orang yang kedekut itu saja. Wa man yabkhal fa innama yabkhalu an nafsih. Ya, dan sesiapa yang bersifat kedekut, maka dia hanya bersifat kedekut terhadap diri dia. Kalau kita perhatikan dari sisi bahasa,
Dalam ayat ni Allah menggunakan kata innama, fa innama yabkhalu an nafsi. Ini menunjukkan, sebagian ulama mengatakan innama ni ada tu hasr. Ini menunjukkan bahawa yang dirugikan oleh sifat kedekut tadi hanya diri dia saja, tidak Allah dan tidak orang lain, hanya diri dia saja. Demikian juga kalau kita memberi, maka manfaat daripada apa yang kita beri itu untuk diri kita. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kamu buat baik, sebenarnya kamu buat baik untuk diri kamu. Zahirnya mungkin nampak kita buat baik kepada orang, kita tolong orang, kita derma kepada mereka yang memerlukan. Zahirnya macam tu, tetapi hakikatnya kita sedang berbuat baik untuk diri kita, ya? Bukan untuk orang lain. Baik. Wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara. Dan Allah Ta'ala maha kaya daripada kamu. Maksudnya Allah Ta'ala maha kaya. Allah Ta'ala maha kaya, maha cukup, sehingga Allah Ta'ala tidak berhajat apapun kepada kamu. Jadi Allah Ta'ala perintahkan kita untuk berinfak, menderma di jalan Allah, bukan kerana Allah Ta'ala kekurangan, bukan kerana Allah Ta'ala berhajat dengan kita. Tak ada. Allahul Ghani, Allah Ta'ala tu maha kaya, maha berkecukupan, sehingga kan Allah tidak perlukan bantuan sesiapa pun. Maka jangan kita sampai salah faham, misalnya dengan ayat in tansurullaha yansurkum, jika kamu tolong Allah, nescaya Allah akan tolong kamu. Jangan kita ingat Allah perlukan dengan pertolongan kita. Allah tidak berhajat sedikit pun dengan pertolongan kita. Malah yang berhajat dengan pertolongan kita terhadap agama ni adalah kita sendiri. Maka Allah Ta'ala tawarkan, kalau kamu mahu menolong agama Allah, Allah akan tolong kamu. Artinya apa? Orang-orang yang menolong agama Allah, hakikatnya mereka tengah menolong diri mereka sendiri. Bukan tengah menolong Allah sebab Allah tak sanggup, sebab Allah Ta'ala berhajat dengan pertolongan mereka. Tak, itu amat jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu huwal ghani, Allah Ta'ala maha kaya, maha cukup, tidak berhajat dengan infak sedekah kita, dengan apa sahaja daripada kita. Wa antumul fuqara, manakala kamu adalah orang-orang fakir kepada Allah. Kita semua manusia ni, hamba Allah Ta'ala adalah fuqara ilallah. Kita ni orang-orang fakir, orang-orang miskin di hadapan Allah. Kenapa Allah Ta'ala sebut macam ni? Kerana kita sentiasa berhajat dengan Allah. Sekiranya ada orang yang sangat kaya, harta dia banyak, syarikat, bisnes dia berjaya semua, kaya dia, adakah dia tetap al-fuqara? Ya, fuqara di hadapan Allah. Dia tetaplah seorang yang fakir, miskin di hadapan Allah. Pertama, kenapa dia tetap fakir di hadapan Allah? Pertama, kerana apa yang dia miliki tak ada bandingan dengan apa yang Allah miliki.
Kekayaan yang dia punyai tak ada bandingan dengan kekayaan yang Allah Ta'ala punyai. Bahkan kekayaan yang dia punyai dan dia miliki sebenarnya adalah kekayaan Allah. Maka hebat, kaya macam mana pun dirasa oleh manusia tu, dia sebenarnya tetap fuqara, fakir, miskin di hadapan Allah. Yang kedua, kenapa kita semua ni fuqara, fakir, miskin di hadapan Allah? Kerana kita sentiasa berhajat dengan Allah. Sama ada kita nyatakan, kita akui ataupun tidak kita akui, kita ni adalah sangat berhajat dengan Allah. Ya. Ada orang dengan begitu sombong, dia mengatakan, aku tak berhajat dengan Allah. Dengan diri aku sendiri aku dah boleh. Orang macam ni orang sombong. Manusia ni, dia akui ataupun dia tak akui, dia sungguh amat berhajat dengan Allah. Contoh, anggota tubuh badan kita ni sampai sekarang ni masih boleh berfungsi dengan baik. Mata kita masih boleh melihat dengan terang, telinga kita masih boleh mendengar dengan jelas, lisan kita masih boleh merasa dengan baik, jantung kita masih memompa darah, paru-paru kita masih okey untuk bernafas, lambung kita masih okey memproses makanan, demikian juga seterusnya, darah kita masih mengalir dengan baik. Siapa semua yang melakukannya? Adakah kita yang melakukan? Yang melakukan ini adalah Allah. Sebab tu sekiranya Allah Ta'ala berlepas diri daripada kita sekedip mata pun, kita ni akan binasa. Maka Nabi SAW sebut dalam doanya, وَلَا تَكِلْنِ إِلَى نَفْسِ طَرْفَةَ عَيْنِ. Ya Allah, jangan serahkan diriku ni kepada diriku walau sekedip mata pun. Sebab apa? Kita akan binasa. Maka diakui oleh manusia itu ataupun dia tak akui, kita semua makhluk ni fuqara, fakir, miskin, sangat berhajat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kemudian Allah Ta'ala mendatangkan amaran pada hujung ayat ni. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. وَإِن تَتَوَلَّوْا dan jika kamu tetap berpaling, anil iman, daripada beriman kepada Allah, wamtithali amrihi, dan tetap berpaling daripada perintah-perintah Allah, seperti perintah untuk menderma, berinfak di jalan Allah. Kalau kamu tetap berpaling, yuhlikukum, Allah akan binasakan kamu. Ini amaran daripada Allah, ya. Ini amaran daripada Allah Ta'ala, bahawa kalau kamu tetap berpaling daripada beriman, berpaling daripada menuruti perintah Allah seperti perintah untuk berinfak, yuhlikukum, Allah akan binasakan kamu, ya. Wa ya'ti biqaumin akharin, Allah Ta'ala akan mendatangkan kaum yang lain selain daripada kamu. Allah Ta'ala kuasa. Sebagaimana dahulu Allah Ta'ala buat kepada kaum-kaum terdahulu. Apabila kaum Nabi Nuh alaihi salam dah tak dapat didakwahi lagi, akhirnya Allah binasakan habis mereka semua dan Allah ganti dengan generasi yang baru. Demikian juga dengan kaum Nabi Saleh, kaum Nabi Hud, kaum Nabi Lut. Mereka semua habis dibinasakan Allah, dan Allah datangkan kaum yang lebih baik daripada mereka, ya, lebih beriman dan lebih taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Ini hampir serupa dengan firman Allah dalam ayat yang lain. Allah berfirman,
ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinih fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Wahai orang-orang yang beriman, sesiapa yang murtad daripada kamu dari agamanya, Allah akan mendatangkan biqaumin, dengan satu kaum, generasi yang baru, yuhibbuhum wa yuhibbunah, yang mencintai, yang mana Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. So, hujung surah Muhammad ni, ayat 38 ni merupakan amaran Allah kepada mereka yang tidak mahu taat kepada Allah, tidak mahu beriman dan tidak mahu taat dengan perintah Allah, termasuklah perintah untuk menderma di jalan Allah. Ternyata orang-orang yang kedekut, tidak mahu berinfak, menderma di jalan Allah Ta'ala ni adalah dinilai satu kesalahan yang besar, ya, sehingga kan Allah Ta'ala mendatangkan amaran bahawa Allah akan membinasakan mereka dan mengganti mereka dengan kaum yang lain. Summa la yakunu amthalakum, kemudian mereka generasi yang baru ni tidak seperti kamu. Mereka akan menjadi orang-orang yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, dan melakukan perintah-perintah Allah, seperti misalnya perintah untuk menderma di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, hari ini kita telah mengkhatamkan tafsir dan tadabbur surah Muhammad, surah yang ke-47 dalam Al-Quran. So, kesimpulan kuliah kita pada hari ini ialah antara tabiat manusia itu adalah sifat kedekut, ya, sehingga kan ketika mana Allah menyeru supaya mereka berinfak di jalan Allah, menderma, membantu perjuangan Islam, menolong orang-orang susah, ramai daripada mereka yang kedekut tak mahu sama sekali. Ini memberi pengajaran bagi kita supaya kita berusaha keluar daripada tabiat ni. Macam mana supaya kita boleh keluar? Pertama, mujahadah, berusahalah. Mungkin ketika mana kita hendak memberi, berinfak, ada bisikan datang, sama ada bisikan itu daripada nafsu kita atau daripada syaitan untuk kedekut, maka lawan. Yang kedua, tentu motivasi diri kita bahawa ketika mana kita menderma di jalan Allah, sebenarnya dapat manfaat daripada derma itu kita, dan manfaat dia berlipat-lipat kali ganda daripada apa yang kita beri, ya. Dan yang tiga, jangan lupa berdoa kepada Allah. Sifat kedekut ni sifat yang melekat pada hati. Yang menguasai hati kita adalah Allah. So, doa pada Allah supaya Allah Ta'ala hilangkan sifat kedekut, bakhil daripada hati kita, sehingga akan ringan tangan kita untuk memberi, ringan tangan kita untuk menolong. Dan dengan itu insya-Allah kita akan menjadi insan-insan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Baik, saya ingat itu saja kuliah kita pada hari ini. Alhamdulillah, kita telah khatamkan surah Muhammad, dan insya-Allah ta'ala pada minggu hadapan kita sambung pula kepada surah berikutnya, iaitulah surah Al-Fath. Tadi saya ingat kita boleh masuk kepada surah Al-Fath, tetapi ternyata satu ayat saja hari ini insya-Allah cukup, ya. Ambil pengajaran daripadanya, sama-sama kita amalkan dalam kehidupan kita, insya-Allah kita akan selamat dunia hingga ke akhirat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.